Kalis sembang, dudu kalis sembang, kalis sembang, kalis sembang, dudu yo, tak kira siapa. Assalamualaikum, kali sembang ke udara lagi. Hari ni apa yang best ni? Kenapa kita pakai? Hari ni tanya cerita pasal pakaian. Musim pertama tak pernah kita pakai macam ni. Musim pertama semuanya hello. Pakai tie. Tidak, bukan. Saya. Yang blazer tu. Slow track hari ni. Dia terlampau santai. Sebab dia ada kena-mena dengan tetamu kita hari ni. Ya, betul. Apa pun terima kasih tetamu kita kerana sudi lagi masih layan musim kedua kali sembang. Betul. Dimanaskan musim kedua dah kita. Pejam celik. Sekali. Berapa kali pejam boleh celik lah kan. Okey. Awak nak cakap apa? Sila. Saya nak cakap awak jarang-jarang pakai macam ni. Ya. Jadi sebabkan tetamu hari ni awak sangat bagus Saya kena buktikan kepada tetamu kita, saya ni juga ada darah atlet dalam badan saya. Saya masa producer cakap tu, saya risau. Awak pakai seluar track, tiba-tiba pakai tie. Blazer. Saya risau. Sebab awak kadang-kadang dia tak boleh nak predict. Okey, tapi yang best ni Pika, tetamu kita ni, musim pertama, kita puas nak dapatkan jadual tu. Susah. Susah. Kita dah cakap dah. Si Pulan. Tak boleh buka lagi. Tak boleh lagi. Dia macam si Pulan, kita nak episod pertama. Tak boleh. Buka episod. Laju sangat tu typo. Bip. Tak apa, tapi yang penting kena dengan tema kita. Kali sembang, kalau berani duduk sini. Nampaknya betul dia duduk depan kita ni. Sebab dia sangat berani. Saya pula yang takut. Mengapa? Okey, sahabat-sahabat kali sembang, jangan lupa subscribe. Yang penting hari ni mungkin kita ada banyak tajuk kita nak kongsikan, sharekan. Siapakah tetamu kita? Betul. Tak lain tak bukan awak. Kenal, saya bagi laluan dekat awak. Kita bersama dengan YB Fazli Kamal. Ya. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi. Handsome YB YB. Tapi YB nampak makin kurus kan? Daripada yang ni. Kau asal YB handsome yang ni tak, memang macam tu. Oh ya. Saya dah cakap kat producer dah. YB sihat YB? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi sampai juga dekat kali sembang ni YB. Ya, sama-sama. Jadual YB tu macam artis ke kan? Saya minta maaf walaupun dah acap kali. Akhirnya malam ni dapat bersama juga. Alhamdulillah. Rezeki. Untuk penonton kali sembang. Betul. Untuk episod yang baru. Edisi yang baru, edisi yang kedua. Mana episod pertama juga, edisi kedua. Episod pertama lah, bukan edisi yang kita pertama. ada surprise. Kita punya nanti akan berubah wajah. Jadi apa? Tunggulah episod nanti. Tapi ada pokok. Dulu tak ada. Hai, jangan begitu. Malu saya kat YB. Jangan begitu. Okey, YB, kita nak kenal-kenal. Mungkinlah orang ni kadang-kadang tengok kan daripada jauh, asyik bergambar dengan YB. Siapa YB ni sebenarnya kan? Esko apa? Kita orang kalau cakap tak surprise YB. Kalau YB cakap lah. Baik, saya sebenarnya wakil rakyat dari kawasan Dong, Raub, Pahang, yang kemudiannya dilantik sebagai Esko Kerajaan Negeri Pahang yang memegang portfolio komunikasi, multimedia, belia, sukan dan badan-badan bukan kerajaan. Banyak YB. Itu sebab saya pakai baju sukan hari ni. Sebenarnya bukan apa, sebab lepas ni saya nak exercise sikit. Bolehlah kita join nampak kayaknya. Tidak. Lain bunyi dia kan? Tadi lain kan bunyi dia? Saya tak nak mengiyakan. Tadi macam nak. Saya tak mampu nak mengiyakan. Sebab nyawa saya dah separuh. Betul, tadi dah habis. Okey YB, setahu saya YB ini ada musim pertama lah. Ini penggal pertama untuk menjadi wakil rakyat. Jadi itu terlalu jauh untuk kita berbicara. Asal YB ni di mana? Dilahirkan di mana YB? Orang nak tahu siapa Fazli Kamal ni sebenarnya. Macam saya kata tadi, saya mewakili kawasan Dewan Undangan Negeri Dong. Ini penggal pertama saya, dan penggal pertama ini alhamdulillah dilantik sebagai Esko Kerajaan Negeri Pahang. Dan dalam penggal pertama ni macam-macam
tasking atau tugas yang perlu saya laksanakan sebagai exco, dan pada masa yang sama kena juga jaga kawasan. Dan dah ingat hampir 2 tahun lebih sebagai wakil rakyat, tapi masih lagi try untuk catch up, belajar benda yang baru. Sebab tumpuan sekarang ini kalau berkait dengan portfolio saya, dia agak jauh sikit tu. Komunikasi dan multimedia tu dekat, tapi belia, sukan dan badan-badan bukan kerajaan ni jauh. Gap antara portfolio saya ni. Jadi saya masih terus berusaha untuk merapatkan jurang tu. Dalam satu jawatan dengan saya 3 kiranya portfolio. Dia macam 3 lah, lebih kurang. Betul. Tapi itu cerita portfolio. Soalan kita tadi, apa? Lahir di mana? Membesar dekat mana? Orang Dong ke orang Pahang ke? Saya mak saya orang Kuala Lipis, Pahang. Kuala Lipis. Dan ayah saya orang Dong. Khusus Tanjung Putus. So kampung saya di Tanjung Putus, Lecah, Dong. Putus sudah nampak kaya. Saya tahu Bera je dah. Lain jauh Dong dengan Bera ni. Tak dah, saya lahir di situ. Oh ya, patut bunyi awak macam bunyi Bera. Lahir di Bera. Saya lahir tapi di rumah. Tapi bunyi tu tak ada gaya bunyi Bera. Dah, lebih kepada jerantuk. Dia macam nomad, dia memang macam tu. Duduk sana, duduk sini. Jack mana? Saya kalau cakap macam riak, saya memang hometown Kuantan. HTAA, Tengku Ampun Azad. Orang hospital macam ni. Memang begitu. Saya duduk rumah lain. Okey, lepas habis SPM, YB lanjut dengan pelajaran di mana? Saya lepas SPM, saya sambung ke tingkatan 6 di Sekolah Menengah Kebangsaan Mahmud Raub. Dan kemudiannya habis tingkatan 6, habis TPM lah, ke Universiti Sains Malaysia. Ambil jurusan komunikasi massa. Patutlah tadi kata dekat lagi komunikasi tu dekat lagi. YB tak ada macam orang meskom YB. Lain. Yang kau nak muka meskom dapat atas muka. Meskom macam mana? Dia ni. Dia macam muka Italy. Berani sangat ni. Sebab tu nama Kalis. Ya betul. Kalau kita Kalis bukan kau ajar tu tak. Muka orang meskom ni lain lain. Okey, kalau muka meskom macam mana kalau kau tahu biasa nak tahu. Macam ni muka orang. Saya bukan. Apa? Saya bukan ini apa Puspakom? Ini mungkin kena pergi tengoklah Puspakom ni macam mana. Kena nilai timbang. Ni kau hantar Puspakom tak lepas. Wah, awak betul-betul bahan saya dalam ni. Tak apa. Tapi saya sebenarnya nak sangkai apa yang YB cakap. Nak sangkai tentang yang hormat kita. Kita wakil rakyat kan. Sangkai. Maksud YB tadi cakap kalau bab sukan ni tak biasa sangat. Saya ni research tentang YB. Tak, macam mana ada? Tak, macam mana ada saya cakap sukan tu tak biasa sangat. Maksud portfolio tadi kan, tak tu komunikasi dekat maksudnya. Apa yang nak awak menyangkalkan sebenarnya? Tak, maksud saya tadi komunikasi dan multimedia dekat. Dekat. Okey. Komunikasi, multimedia, digital dia dekat. Dekat. Okey. Kan? Bidang komunikasi. Sukan jauh. Sukan belia dekat. Sukan belia dekat? Dekat. YB dah main nyala dah ni. Tapi maksud saya, belum lagi, okey. Maksud saya, komunikasi dan multimedia ni jauh beza dia portfolio dengan belia dan sukan. Maksud tak ada kena simpang maksudnya. Sebab YB ni saya tengok research Facebook dia, waktu muda aktif sukan. Zaman-zaman muda saya skodeng lah. Tak, saya tak setuju. Sangkai balik? Saya sangkai. Yang ni saya sangkai. Ini kalau kita jemput wakil rakyat ni dah macam sidang dewan ya. Sebab dia kata zaman muda saya. Adakah saya sekarang tua? Saya menyangkal ini. Wah, awak depan-depan sangkal juga. Awak lahir tahun berapa sebenarnya? Saya lahir tahun 1990 tu bukan saja. Salah, awak lahir tahun 85. Lahir tak, maknanya lebih kurang je. So jangan cakap zaman muda saya aktif sukan. Maksudnya saya saja je ni nampak muda. Ya, saya kata tak ada baby tua sikit lah. Dekat je. YB macam tak berani buka umur. Okey lah. Tapi YB memang daripada muda memang sukan dah sinonim dengan diri YB. Saya memang minat bersukan ni dari zaman sekolah rendah lagi. Memang sukan apa YB? Kalau minat sangat tu apa? Bola sepak,
Yang paling saya minat lah. Bola sepak, olahraga, tenis. Tenis? Tenis. Wow. Sekolah 3 ni. dekat Rauk ada tenis. Awak jangan nak cakap muka Webi tak ada main-main. wajah tenis pula. Awak ni dah main personal ni. Leh, tadi dah kena dah balik. Saya cek peluang nak bayang awak ni. Tak ada. Okey, tenis okey. Tenis. Pernah mewakili mungkin sekolah ke daerah ke? Kalau tenis saya wakil Pahang untuk Karnival Tunas Cemerlang. Masa tu di Kelantan. Johan bersama dengan Kelantan. Johan bersama. Peringkat zon timur. Sebab masa tu Johan bersama tu sebab tengah main tu hujan. Jadi tak boleh. tak Kita ada tengah ni. main final. Tu yang dapat Johan bersama dengan Kelantan. di Keseri lah maksudnya bukan? Dia seri. Ada Tu yang pula Johan dia. bersama. First time saya dengar ni. Itulah zaman tu kan. Biasa kalau Johan bersama. tak pernah, biasa keluar bersama-sama. Bukan. Tengok wayang sama-sama. Johan bersama. Johan bersama dia jarang lah berlaku. Dia ada certain perkara saja. Oh, jadi bijak betul dia ni. Selepas YB datang ni tak faham saya ni. Awak pergi sekolah saya tengok gambar saya banyak. Oh, maksud YB sukan memang tak ada masalah lah. Bukanlah memang yang saya minat lah. Saya pun pernah jadi olahragawan sekolah. Oh. Tingkatan 4. Suka olahraga. Ni cerita betul semua, YB, Ini cerita betul. Bukan cobaan. Ini bukan cobaan. Ini betul-betul. Tak, saya sahkan dulu. Jangan sangkal Tidak. Okey, baik. Tapi yang betul, saya percaya kalau YB cakap bola tu, saya pernah tengok YB main bola. Ya. Dan pernah masuk gelanggang futsal sekali. Padu tendang. Sahabat saya seorang lagi pun okey ke? Iman. Okey juga tendang. Yang tu saya dendam dengan dia. Sebab rembatan dia tu jaris tu. Kalau saya tak elak, saya tak tahu apa jadi kat saya. Esok lah. tamat kontrak kalau. Okey, baby. Kita langkah habis belajar dan juga menamatkan zaman bujang. Katanya pengantin baru juga katanya. Tak. Tidak Berapa juga. baru dah? Berapa baru? Wow. Saya kahwin lewat sikit. Saya kahwin zaman Covid. Baru lagi baby Tahun Covid. 2020. Baru ni. Patut tak dapat pergi. Covid. Dia kan hype. Baby pun pandai cari peluang tu. Jimat. Dia hype. Tapi itu bukan hasrat saya lah. Bukan salah. Dia Untuk tak nak ada baby ya. Untuk nak jimat, kahwin zaman Covid. Saya Bukan. sangkal. Saya sangkal. Sangkal Saya lagi. Tarik balik. sangkal. Tarik balik. Boleh ya, Muhammad. Okey. Waktu Covid 2020 baby ya. Ya. Alhamdulillah. Tapi kira baru lagi baby 2020. Barulah, lebih kurang hampir 5 tahun. Macam ni dah 11 tahun kahwin. Bila Oh ya ke? Nampak Tapi macam dah 15. Tapi ya dah sekarang dah parking dia. tak tanya dia. Dah. Malah gunakan ayat tu. Okey, YB. Walaupun baru penggal pertama memegang portfolio yang berbagai-bagai. Nampak gayanya impak yang YB bawa luar biasa kepada anak muda. Bagaimana strategi YB susun tu maksudnya? Sebenarnya saya pun jiwa muda lagi. Ya betul. Pegang portfolio belia ni kena dekat dengan anak muda. Faham? Kita jangan sekadar cakap tapi tak buat. Jadi untuk dapat respect dihormati di kalangan anak muda ni, dipercayai, maka kita kena dekat dengan dia orang. Jadi saya memilih untuk melaksanakan program-program yang dekat dengan anak muda ni. Dan saya terlibat sekali dalam program tu. Maknanya bila kita bersama buat program tu dengan dia orang, habis masa, luang masa dengan dia orang, jadi kita pun dapat merasai denyut nadi dia orang tu sendiri. Itu yang saya praktikkan lah dengan program-program dengan anak muda. Setiap orang kan dia macam dia tak nak lah cakap je tapi tak buat. Wow. Jadi bila awak dah belanja saya, itu awak cakap. Ada yang tu luar kamera. Tidaklah dalam kamera ni awak tanya saya. Benda kena bukti. Jadi YB dengan kengkangan masa, bagaimana YB nak, yalah YB pun ada kawasan YB sendiri. Macam mana nak balik dong lagi, portfolionya lagi. Itu cabaran buat saya sendirilah. Tapi cabaran ini bukan alasan untuk kita tak berbuat apa-apa. Betul? Jadi saya
ambil cabaran ini untuk susun jadual dan masa secara lebih teratur supaya membolehkan jarak misalnya masa ini tidak jadi alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa. Betul. Saya nak tanya, portfolio YB komunikasi dan multimedia, belia sukan dan badan-badan bukan kerajaan ataupun lebih orang kenal NGO. Kadang-kadang macam apa benda pula badan-badan bukan kerajaan ingat ni kan? pusat bedah ke apa je. Bukan, mungkin ada yang tak tahu. 3 perkara yang jurangnya betul sangat berbeza dengan digital sekarang, dengan anak muda dan NGO. Macam mana? Yang dua tu saya percaya memang ada impaknya. Yang NGO ni mungkin orang kurang nampak. Macam mana YB nak terangkan? Berkait dengan badan-badan bukan kerajaan ni, sebab NGO ni terlalu banyak di Pahang itu sendiri. Yang aktif pun ramai dalam badan-badan bukan kerajaan ni. Jadi sehingga hari ini memang jadi cabaran pada saya untuk engage dengan diorang ni sebab jumlah yang ramai. Tapi walau bagaimanapun macam saya kata tadi, bukan alasan untuk saya tak buat apa-apa. Jadi proses ini berterusan untuk saya bertemu dengan seramai mungkin, sebanyak mungkin NGO di luar sana yang perlukan sokongan daripada kerajaan negeri Pahang. Proses ini berterusan, insya-Allah. Jadi sebenarnya mudah je, tak ada pun kekangan macam tak boleh kan. Semuanya boleh dibawa bincang. Okey, YB sebagai YB yang muda. Saya highlightkan YB yang muda. Untuk urusan dengan orang yang lebih balik kawasan mungkin kan, orang lebih berusia kan, adakah menjadi satu masalah pada YB? Tapi kalau pada saya nampak kalau follow TikTok YB tak ada masalah. YB ni jenis dia channel dia berubah-ubah. Jumpa motor jadi motor. Jumpa ni bukanlah maksudnya ikut game motor kan. Ikut ni YB ni channel mudah sangat tukar. Orang ni yang jenis ada orang kata pelakon ke YB ke memang dah sebati dan diri tu. Saya rasa ini pendekatan kita dengan anak muda berbeza cara. Dengan yang rasa muda macam ni berbeza cara. Yang dengan orang tua lagi berbeza pendekatan kita. Jadi dia tak boleh pukul rata je, sama je. Cara bercakap pun dengan orang tua berbeza. Tingkah laku kita sentiasa diperhatikan. Tutur bicara kita kena jaga. Jadi berbalik pada soalan tadi, kalau dengan orang tua ni pendekatannya kita kena hormat pada orang tua. Ini budaya kita, amalan kita, ini yang diajar pada kita. Jadi kita kena laksanakanlah perkara tersebut. Bukan soal kita kalau nak berlakon sampai bila nak berlakon. Tak boleh. Habis skrip jadi itu yang kita kena praktikkan lah. Kita kena tambah baik. Mungkin cara kita berkomunikasi tu dengan orang tua ni kena lembut lagi. Kan kadang-kadang jiwa dia orang mudah tersentuh dan sebagainya. Jadi itulah kalau dengan orang tua ni kena lebih berhemah, lembut. Macam-macam lah. Dia ada pepatah je maksudnya masuk kandang kambing ngembek. Pandai kambing. Baby, gurau. Berani berani. Baby, pengalaman menjadi penggal pertama wakil rakyat. Apa pengalaman Baby yang Baby rasa macam tak dapat dilupakan bila membantu rakyat kawasan sendiri? Mungkin sebagai exco juga. Dia macam-macam. Kalau ikut portfolio tu pun cabaran dia dan pengalaman dia berbeza-beza. Okay. Misal kata contoh dalam pengalaman saya berkait dengan sukan misalnya. Satu detik yang cukup mendebarkan saya adalah ketika Sukma di Sarawak tahun lalu. Masa tu dah berapa hari, tinggal berapa hari je nak tamat Sukma. Kita masih belum mampu
atasi pencapaian Sukma sebelumnya. Oh. Jadi saya Maksud tak ada medal lagi, emas tak sampai lagi. Bukan, emas dah ada. Emas dah ada? Tapi belum mengatasi pencapaian Sukma sebelum ni lagi. Faham. Jadi masa tu agak mendebar kan. Saya tak senang duduk. Okey. Sentiasa follow up, sentiasa berhubung dengan rakan-rakan di Sarawak masa tu. Kebetulan pula saya kurang sihat. Saya balik sekejap ke Pahang. Lepas tu nak datang balik tu badan tak sihat. Jadi saya tak dapat berada di sana. Saya tak dapat gambaran sebenar yang berlaku. Dan masa tu saya risau kita tak boleh mengatasi pencapaian emas seperti Sukma sebelumnya. Itu saya rasa antara cabaran saya masa tu yang mendebarkan lah. Tapi bila dah berjaya atasi pencapaian emas, pungutan pingat emas, lepas tu rasa lega lah. Tapi dalam 2-3 hari tu Allah saja yang tahu. Ya. Masa dia dengan tak sihat lagi, dengan debar lagi, sama-sama tu. Betul. Bila lega pun sama. Bila sama-sama pun sama-sama. Nampak? Okay. Okay. Baru-baru ni. Baru-baru main seram ni? Bukan. Bukan. Baru-baru ni ramai anak muda bukan sahaja di negeri Pahang yang hadir untuk RZ Fighter. Okay. Ini yang paling viral sekali lah, awak petik je. Yang paling viral sebab apa? Satu Kuantan bunyi, sana bunyi, Patut yang tak simpan dulu, kita ikut flow sikit. Satu tersambung nak dengar. Tak boleh. Awak betul-betul menyala sebelah saya sekarang. Sebab bau tuti satu Kuantan. Saya ada depan YB naik Hilux. Naik motor. Saya nampak macam mana tuti tu terbang. Bukan. Asap. Jadi macam mana yalah, dengar cerita 70,000 orang yang ada. Ramai. Komen sikit baby. Sebenarnya RZ Fighter ni tahun kedua dilaksanakan. Betul. Tahun lalu kita buat di Serambi Teruntum. Betul. Kali ini kita buat di Teluk Cempedak. Tapi kita ingat kawasan yang kali ini cukup luas, besar. Tapi alhamdulillah penuh. Cukup juga. Sampaikan pada 3 Mei tu ramai yang tak boleh masuk dah. Ya, betul. Dah penuh dah, tak ada ruang untuk dia orang masuk sebab pada majlis penutup tu kita hanya benarkan RZ saja. Untuk RZ saja untuk penuhkan ruang tu. RZ pun banyak yang tak dapat masuk. Punyalah ramai, penuh di Teluk Cempedak tu. Jadi saya kira sambutan yang sangat luar biasa. Saya jumpa dengan peminat-peminat RZ tersebut daripada serata Malaysia hadir. Termasuk daripada Perlis, Pulau Pinang, Kedah yang jauh-jauh ni semua sampai. Dia orang support event ni dan ramai juga rakan-rakan dari Indonesia, Singapura dan juga Thailand. Ada sampai juga yang tiba juga support event RZ Fighter 2.0 kali ini. Betul lah, saya sempat lah tengok kan yang berangkut dalam live kan, tengok dalam live kan. Bukan, saya nak pergi ke bandar tu nampak ada berhenti berangkut dengan Hilux. Motor naik Hilux, bukan orang naik Hilux. Bukan orang. Tapi apa tadi? Saya potong dulu sebab awak fikir dulu, saya tanya dulu. Baby, secara jujurnya. Ada 3 Mei tu adalah hari penutup RZ Fighter. Yang YB pun tahu dekat Kuantan hari yang sama event boleh dikatakan dekat 9 ke 11 event dia. Ada tak timbul rasa tak ada orang ni Kara datang. Dan dengar cerita ada juga satu program tu pun bermotor juga. Saya sejujurnya saya tak risau sangat. Sebab peminat RZ ni jiwa dia lain. Itu yang saya dalam ucapan saya kata jiwa yang kental dan jiwa fighter saja yang tiba di Teluk Cempedak. Yang boleh sampai kat sana Sebab kita tahu jiwa RZ ni dia akan support event RZ ni. Jadi kita dah tengok kekuatan event ni pada tahun lalu, jadi berulang dan bertambah lagi pada tahun ini sebab jiwa yang kental, jiwa pejuang tu lah yang menyebabkan mereka support hadir ramai-ramai.
dalam event. Yep. Nampak tu. Okey, teruskan. Bukan. Ada komen dekat media sosial yang mana orang-orang peniaga-peniaga ni sangat mengucapkan terima kasih kepada penganjur. Kita interview sendiri tu. Fighter kan. Bukan setakat sebesar-besar kedai, sekecil-kecil kedai pun sangat berterima kasih. Betul. Saya pun kebetulan terbaca komen tersebut. Kalau tak silap saya dalam Warga Kuantan dan betul. banyak lagi platform-platform lain. Dan ada ramai juga yang personal message saya, DM saya di media sosial saya, menyatakan terima kasih YB, next year buat lagi dan sebagainya. Dan inilah limpahan ekonomi daripada event ni yang orang mula buka mata. Tahun lalu kalau boleh saya kongsi, ada pemilik homestay yang tak bagi misalnya. Betul. Ada isu dia skeptikal pasal mak motor, tapi tahun ni tak ada masalah tersebut. Jadi hotel penuh, homestay penuh, bengkel-bengkel motor dalam sebulan 2 sebelum RZ ni penuh seluruh Pahang ni. Dia orang servis motor awal, tukar kedai spare part pun dapat limpahan. Kedai-kedai runcit yang sekitar Kuantan ni pun dapat manfaat. Kedai makan penuh dengan mak-mak motor. Jadi ini limpahan ekonomi seperti ini. Walaupun 2 hari event, tapi kehadiran yang ramai bawa manfaat yang besar. Betul, saya setuju tu. Betul. Satu program menjana ekonomi satu Kuantan. Ya, sebab macam YB cakap lah, macam tahun lepas ada yang berfikiran negatif. Tak boleh tu, tak boleh ni. Mungkin ada juga. Tapi tahun ni dia dah berubah. Sebab dia tahu tahun lepas impaknya lain. Jadi tahun ni dia kena berfikiran positif. Awak kena tahu kenapa tahun ni dia orang berubah hati. Kenapa? Saya tengok YB Fadli punya video satu, helmet tu sama dengan harga kereta. Betul kan? Ada kan? Benda tak ada. Bukan helmet yang saya pakai. Helmet yang pegang betul. Ada yang nilainya yang saya tunjuk dalam TikTok itu 29,000. Ada yang 65,000. 65,000 ada? Biji kereta betul. Pesona bulat tu bayar cash je. Tudung manik-manik yang harga tu boleh tak beli. So memang tu yang kata jiwa RZ ni dia lain. Dan dia orang memang terjual helmet tersebut. Oh ya? Terjual? Taklah semua, tapi ada yang terjual. Macam mana? Tak tahulah. Ada Atomi ke mana tahu ya? Kita tak tahu kan. Bang, saya nak sangat tapi bulan. Tapi bahaya jugalah kalau macam tu, baby. Sebabnya, sebab apa? Yelah, kalau kepala saya pakai 65,000 atas highway seorang-seorang, maunya kepala saya yang orang bawa ni kan. Orang tu tak tahu pun kepala awak 65,000. Tak, saya jenis bagi tahu. Kereta lalu 65,000. Orang riak memang elok lah buang tapi biasanya kalau RZ Fighter ni dia tak bagi tahu. Tak bagi tahu sebab tu saya tak ada motor tadi. Tak ada kena helak je baby. Tapi saya nak bagi tahu bahawa RZ ini dia dah berevolusi. Dan RZ ni dah berevolusi. Kalau dulu RZ ni dia jadi kegilaan mak-mak motor anak muda. Ya betul. Hari ni dia jadi simbol legacy. Betul. Dia jadi simbol kebanggaan. Saya pernah tanya dekat kawan saya kan. Dia kata kalau seorang lelaki tidak pernah bawa atau mempunyai RZ, dia tak legend. Baby ada member nak jual murah dah baby. Tak legend. Tak legend. Nampak handsome tapi tak pernah bawa RZ. Sebab tu seluar biru baju merah dalam hitam. Lain combination dia. Kau sampai luar biru dalam hitam semua kau sebut hari ni. Jangan marah. Tak, seronok. Tapi saya tengok kalau saya boleh teka lah Jack Jack mungkin tak bawa RZ. Tapi style Jack ni suka skuter. Betul. Hip hop memang pakai skuter ni. Suzuki dulu. Awak tak tahu Suzuki dulu tau. Jiwa-jiwa seni. Start jalan. Sampai sekarang. Ya, baby pandai baca. Awak saya tak pandai. Saya tak boleh bawa motor, mak saya marah. Tapi kita dia kalau kita RZ ni 2 episod tak habis baby ya. Jadi kita langkau lah masanya. Boleh. Satu lagi baby yang saya nampak baby agak mencabar juga. Program YB bersama dengan Tengku Hasanah.
berlari berapa kilometer Yang tak? melibatkan Polis Diraja Malaysia Ya, baru-baru ni, betul. program Mara Lasak. Itu kali kedua kan? Berapa kilometer tu? Itu kali kedua saya join. Tapi Programnya? program yang kita anjurkan Peringkat Negeri Pahang adalah kali pertama. Program tersebut. Setahu saya, Mara Lasak ni hanya anggota saja yang selalu sertai. Macam mana pula? Kita makan dia anggota dia tu. Mara Lasak ni kali ni kita anjurkan ke Peringkat Negeri khusus untuk anak muda dan belia. Kita nak anak muda dan belia ini amalkan gaya hidup sihat. Sihat sangat yang tu. Dan lasak. Jadi alhamdulillah Kebawah Duli Paduka Mulia Tukuman Kota Pahang berkenan bercemar duli menyertai Mara Lasak di Ludong, di mana tuanku berlari lebih 10 km 10 kilo. menempuhi pelbagai halangan, termasuk laluan berbukit, laluan denai hutan, merentasi sungai dan macam-macam lagi lah. Dan tuanku berjaya habis kan ya? Larian tersebut. Dan saya ingat ini satu peluang kita nak bagi kepada anak muda untuk terlibat dengan program-program sebegini yang kita nampak ia berkesan untuk bentuk ketahanan dalam diri anak muda. Ya, betul. Dia bukan berlari saja, ada beban yang dibawa. Ya, kita bawa Ada beban? Bukan beban hidup saja. 5 liter air. Untuk diminum lah air tu. Bukan, Bukan. untuk Bukan. kita galas. Galas saja. Kena bawa. Next, wajibkan dia. Tolong wajibkan dia. Saya nak pergi hari tu. Saya tumpang kereta Iman sampai dekat Gambang, bateri tak hidup. Saya galas lah bateri tu. Bateri tu berkosong. Tapi macam apa? Macam Baby ni dapat stamina tu macam mana? Tak, sebenarnya kita kena cukup training. Saya ingat kalau hari tu baru nak berlari 10 km tak lepas. Tapi ada tak yang tumbang Baby macam apa? Ramai. Banyak pasukan yang tak mampu habiskan sebenarnya. Sebab Mudah memang sebenarnya mencabar juga. Saya ingat ramai yang pancit bila selepas kita berlari 2 km, kita kena panjat bukit yang agak 45 curam. Kat bukit yang pertama tu yang ramai pancit. Ramai yang kat situ dah give up dah. Padahal sebenarnya itu yang paling tinggi. Lepas tu tak ada dah. Adalah tapi tak setinggi tu. Tapi bukit pertama pun dia dah terkandas lah kan. Ui, yang tu saya, kalau yang tu saya memang, kalau saya teman Baby, saya bukan tak nak teman, saya tunggu kat pernah saya bawa standby air minum. Untuk Baby. Boleh. Tapi sepatutnya korang kena join. Kena betul Baby, betul. Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang sendiri titah supaya program Mara Lasak ini dilaksanakan di daerah-daerah lain di Pahang ini, supaya galakkan anak muda ini bersukan lasak untuk bentuk ketahanan jiwa dan diri dia. Yelah, maksudnya kalau dah cita tak kata nak dahaga kan. Tak boleh lah, kena lah join. Tapi kena ni lah, praktis, latihan, pergi ikut kejap lagi. Lepas ni saya takkan guna lift. Tangga. Oi. Tangga 2 office tingkat pun je Baby. letak. 2 tingkat je Baby. Okey, seterusnya soalan. Mungkin ada program-program lain yang dirancang. Ya, untuk 2025 ni kan? Ya, 2025 sekarang baru bulan 5. Ada Kita lagi dah nampak yang berbaki gempak dalam tu ini. RZ Fighter lah. Selepas ini Baby. Itu mungkin untuk lelaki. Kadang tu Awak macam mengharapkan yang perempuan pula ya? bukan tak ada wanita yang hadir untuk RZ tu, tapi benda-benda motor kan. Dia lain lah. Ramai. Dia kalau macam wanita yang 100, hadir. 40. Betul tak? Dia kalau pergi event yang makan-makan, kalau lelaki macam tu. Dalam 100, lelaki 20. Tunggu tepi. Tapi saya nak kongsikan dengan YB juga di RZ Fighter. Saya berkesempatan. Saya tengok daripada belakang tu macam awet lawa. Betul lagi. Saya pergi ke depan, makcik umur 62 daripada Temeloh. Ride seorang-seorang. Oi, dari Temeloh. Ya, dia seorang-seorang dia. Nama makcik Double tu R. Double R. Apa tu? Motor dia. Oh, dah ber. Makcik 62 tahun double R.
Kasut tinggi ni. Double R tu apa? Baby, saya payah ni. Lepas ni kita minum dulu, terang dia satu-satu, baby. Saya tahu 125. Motorola, kan. Skuter. Okay, baby, boleh tak share sikit program YB naik, dengar cerita naik boat sepanjang Sungai Pahang ni, orang kata mudik, mengilik. Saya pun tak tahu program apa tu, baby. Oh, itu mudik Sungai Pahang. Dengar cerita akan ada lagi, baby. Yang tu saya tunggu kalau ada selepas ini. Nanti yang tu kita akan umumkan kemudian lah. Wow. Tapi yang mudik Sungai Pahang bersama Tengku Mahkota Pahang berlangsung pada tahun lalu. Ya. Maknanya kita merentasi 6 daerah, bermula dari Pekan sehingga penamat je di Lipis, di Tanjung Gahai. 4 hari. 4 hari atas boat? 4 hari mudik Sungai Pahang. Tapi itu satu pengalaman yang menarik juga sebenarnya. Satu bot dengan Tengku Mahkota, kan? Ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota. Ya, saya sekali dengan tuanku. Mengiringi tuanku sepanjang program tersebut. Banyak pengalaman yang saya perolehi melalui program tersebut. Satu program yang dapat liputan yang cukup meluas di seluruh negara. Itu viral program tu. Seorang Tengku Mahkota sanggup meluang masa lebih 4 hari untuk bersama dengan rakyat, mengambil tahu soal kehidupan rakyat khususnya yang berada di tepi-tepi sungai. Dan ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang sendiri menyantuni hampir setiap kampung tepi sungai yang dilalui sepanjang 4 hari tersebut. Cumanya ada kampung-kampung yang tak sempat disinggahi sebab kekurangan masa dan sebagainya. Faham. Tapi begitulah hebatnya seorang raja untuk menyantuni rakyatnya. Pengalaman tu, Betul. Itu antara program-program yang berlangsung. Dan yang akan berlangsung kejap lagi kita cerita. Kejap lagi. Tapi saya tahu nak tanya apa. Saya nak tanya. Stadium awak mesti tahu. Tak, tadi tanya apa program lain. Selain Magalasa, Reserve Fighter, Mudik Sungai Pahang. Kita akan laksanakan insya-Allah pada bulan depan. Khusus jati diri khas untuk pemimpin-pemimpin belia. Saya dah minta Majlis Belia Negeri Pahang pilih pemimpin-pemimpin belia daripada setiap daerah di seluruh Negeri Pahang. Buat khusus jati diri ni dalam 4 hari untuk pemimpin-pemimpin belia ni. Dalam khusus ini masukkan modul-modul yang boleh bentuk ketahanan dan jati diri dia orang. Misalnya ada program ikhtiar hidup misalnya. Ikhtiar hidup yang mana kita letakkan dia orang ni di lokasi di pinggir hutan, seorang-seorang. Bagi mangkuk satu. Bekalkan apa dulu bawa keperluan telur. Tak pernah pergi roti. Ingat bagi mangkuk sebenarnya. Yang dia orang ada mancis dan sebagainya. Dia orang kena masak makanan yang kita bagi tu, ada kentang, ada apa tepung. Tapi saya tak ada pergi sebab saya dah pergi. Untuk survival dia orang. So kalau dia orang tak masak, tengah hari tu dia lapar lah. Dia macam mana pun dia kena masak. Telur yang kita bagi, kentang yang kita bagi tu, sebab daripada pagi sampai petang, mungkin sampai malam dia akan ditinggalkan dalam hutan seorang-seorang. Tinggal seorang-seorang. Salah satu pengisian dia. Mungkin kita nak buat lagi operasi burung hantu misalnya. Main hantu pula dah. Nama dia operasi. Saya makin seram. Tak, nampak macam garang. Saya ni jadi penyegan. Saya segan sikit dengan benda halus-halus ni. Sikit ni baby. Eloklah hantar. Tak tahu pula lembik tak lembik. Jadi khusus jati diri ni salah satunya nak bentuk ketahanan jiwa pemimpin-pemimpin anak muda kita. InsyaAllah. Memang modul tu pun dah mahal nampak gayanya. Dia macam konklusinya letak mana saja boleh hidup. Macam tu. Macam lagu Wari.
Baling bukan. Hatan bukan. Betul. Betul tapi bukanlah. Tak ada kena Bukan. Bukan. Okey. Saya nak tanya pasal stadium tu. Stadium kenapa dengan stadium? Kenapa dengan stadium? Saya nak tahu juga kenapa stadium. Saya sensitif sikit. Sebut stadium tengok tarik baju tau. Tak, buat bola ni. Marah tak habis lagi Korang tak pergi stadium. Bukan. Saya Kau minta tak pergi stadium. Saya dah telefon YB. Tiket habis YB. Saya pergi. Awak yang tak pergi. Saya nampak dalam Facebook belagak betul muka awak ya. Dia penyokong setia Tok Gajah ni. Dia Tak jangan perlu. mengharapkan tiket-tiket percuma. Betul. Atas kemauan sendiri. Betul. Beli awal-awal. Saya memang usaha dia tu. Tak baju tak ada awak ni. Wow. Bertubi-tubi hat trick. Tak, saya nak tanya pasal stadium. Mungkinlah ada. Oh, ingat nak tanya pasal bola. Bukan. Stadium Darul Mamur. Stadium Darul Mamur. Bola macam mana pun jadi hari tu, kita sangat redha sebab kita tahu macam mana keadaan dia. Nampak tak? Sebab saya tengok lama je bola tu 90 minit. Tambah pula lagi. Tapi YB lepas habis game tu dia telefon saya. Nasib baik jadi tim menang, dia kata. Saya jadi T je. Asal kampung sekolah. Semua awak je. turun ni kena kilat saya tak tahu tau. Jangan. Jangan. Saya tak tahu. Main kilat pula. Tak. Okay, teruskan. Terus. Cerita pasal stadium. Mungkin ada peminat-peminat yang suka berlari kan. Yep. Nak menggunakan fasiliti di dalam stadium tu. Saya pun teringin juga nak berlari dalam stadium tu. Dah boleh Jadi, guna dah. Dah boleh guna ke? Macam mana ke? Baby. Sebenarnya kita dalam proses naik taraf. Kita punya padang dan rumput di Stadium Darul Makmur ni. Dan sebenarnya proses naik taraf ni dah tiba di penghujung dia dah. Dah siap dah. Rumput kita dah siap di naik taraf sepenuhnya. Maksudnya rumput naik taraf tu macam mana? Yang dahsyat punya ke? Yang pijak-pijak tak mati ke macam mana, Baby? Ini rumput semula jadi. Semula jadi. Pijak-pijak tak mati. Tengok pijak tu siapalah. Betul juga. Kalau bulat mati dah tu. Jadi kita tukar sepenuhnya rumput di stadium. Kalau sebelum ni cow grass, sekarang dah Bermuda Turf Ground. Wow, nama pun dahsyat. Yang pertama seumpamanya di Malaysia. Dan kita bukan tukar rumput saja. Kita tukar keseluruhan padang tu. Maknanya base dia sekali kita sekarang ada berapa lapisan. Sehingga ada 3 lapisan. Kita tukar. Batuan halus kan. Lepas tu pasir kasar, lepas tu pasir halus. Dia ada 3 lapisan. Saya ingat macam tanam kat depan rumah. Lepas tu kita siap ada sistem saliran di padang tu, bawah rumput padang tu. Ada sprinkler, saya ingat dalam 37 sprinkler lah. Wow. Jadi semua tu dah siap dah. Siap. Dan bila kita buka kepada public nanti, bolehlah berlari kat track tu. Sebab sebelum ni memang kita bagi percuma. Betul. Percuma. Boleh guna, rakyat Pahang boleh guna track tu untuk riadah secara percuma di Stadium Darul Makmur pada sebelah petang. Jadi bila kita buka nanti sebenarnya dah ada yang guna ni. Dah ada dia tak tahu. Itulah. Lari sangat dia tak lari Baby. Saya Dora tu je. Lari juga. Lepas ni boleh pergi stadium. Percuma, masih percuma Baby. Buat video. Lepas ni ke ada kena bayar? Untuk riadah. Untuk riadah. Dia ada waktu-waktu dia. Tak silap saya Isnin sampai Jumaat. Yap, betul. Pukul 4 petang sehingga 7 petang. Bolehlah Jack nanti pergi Tapi selepas ni mungkin kita ada pengumuman lain. Sebab maklumlah padang baru ni penjagaan dia lain macam sikit lah. Betul. Sebab maintenance pun kos meningkat dengan padang dan rumput baru ni. Mungkin kita ada pengumuman lain nanti. Wow. Jadi kepada anda semua, jangan cakap tak ada. Ada. Nanti ada pengumuman. Jadi kena selalu tengok lah dekat media sosial tu. Betul. Kena rajin-rajin. Buka lah Pang Media ke, Pangku Media ke. Itu memang ada. Wajib saja promo. Okay, big event after this. Wah, selepas ni apa lagi big event yang dirancang? Saya ingat yang paling terdekat lagi adalah festival belia Pahang di Wisma Belia yang akan berlangsung pada minggu depan.
Jumaat, Sabtu dan Ahad minggu depan. Ini antara acara besar juga, khusus untuk belia dan anak muda di seluruh negeri Pahang. Dan pagi tadi petang tadi, minta maaf, saya baru mempengerusikan mesyuarat untuk penganjuran. Mesyuarat yang kedua sebenarnya kita dah finalize acara-acara untuk festival belia Pahang ini. Dan ini adalah kali kedua dilaksanakan di Wisma Belia. Tahun lepas pertama kali, ni kali kedua. Kita buat betul-betul di rumah belia itu sendiri itu, di Wisma Belia. Ya. Jangkaan YB yang akan turut hadir minggu depan. Saya rasa ramai sebab kita buat 3 hari, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi saya nak mengajak dan menyuruh anak-anak muda dan belia dari seluruh negeri Pahang agar sama-sama memeriahkan festival ini, ambil kesempatan dan peluang, termasuk anak-anak muda yang berada di Institut Pengajian Tinggi di seluruh negeri Pahang ini agar hadir beramai-ramai, mengisi slot macam-macam aktiviti. Tadi kalau tak silap saya letak di sini ada 13 segmen yang kita sediakan untuk festival belia ni. Antaranya segmen makan-makan, segmen gaya hidup dan trend, segmen jentera anak muda, segmen jana duit, segmen seni, terapi jiwa, healing. Macam perlu betul lah saya, betul. Lepas kena tinggal hutan tadi memang saya rasa kena terapi lah. Betul baby, betul. Macam-macam lagi. E-sport ada. E-sport ada. Paintball ada tahun ni. Tahun ni tak ada. Tak ada paintball. Kita tukar, ada permintaan. Main paintball dalam e-sport. Okey, faham. Macam reti. Saya pandai. Paintball tak ada, tapi kita ganti dengan memanah tradisional. Menarik juga. Betul. Kosnya rendah sikit, lebih ramai boleh terlibat. Macam-macam lagi lah. Ada Fit Malaysia. Merangkumi semua. Zumba ada. Zumba. Wah, saya kalau Zumba ni memang datang semua. Dia lebih kurang macam tu lah. Dia tak ada Zumba betul. Tak ada Zumba betul pula. Sebab sekarang orang request tertutup betul, ni kan. Sebab ada orang macam ni lah. Sebab ada orang macam ni lah. Tak lah. Sebab saya dulu cikgu Zumba. Nampak memang tak ada gaya tu. Betul, Bi. Sejarahnya panjang tapi itu belakang kamera nanti, Bi. Cikgu Zumba. Kelas ke sekolah ke tadika ke? Saya pernah mengajar menari kebudayaan sebenarnya, Baby. Tak, dia beza menari kebudayaan jadi dengan daripada Zumba. basic kebudayaan tu, dia dapat goyang tu daripada tradisional, dia pergi contemporary. Tapi macam tak sampai lagi ni. Yang Zumba tu macam mana? Nanti saya cuba. Saya ada bawa tu kostum yang gede-gede tu. Zumba saya buat depan, Baby. tu dari Brazil tau. Macam mana boleh jadi contemporary? Awak kalau tengok belah kiri ni nampak apa? Lain. Ronaldo. Ni mak pun tak sampai. Wah. Daripada mula di bawah aku ni. Okey. Dah hujung dah. Nampak kita seronok sangat borak dengan YB kita ya. Cuma saya ada bawa satu soalan daripada sahabat-sahabat kita juga yang berbangsa India. Daripada kawasan perumahan saya. Saya bergaul dengan semua orang. Kaum India. Dia tanya sebab dia orang akan datang ni, dia akan buat satu pertandingan kabadi. Ya. Tahu macam ni main dia? Dia duga lagi, nampak tak? Tahulah, striker. Macam mana? Kabadi. Oh, lain tu. Lain bunyi dia kan? Nanti saya belajar lagi telur yang betul lah maksudnya kan? Elok ni producer jadi dia dia ikat kepala lagi. Kita akan jumpa YB insyaAllah kalau ada kelapangan masa untuk YB ada. InsyaAllah. Kalau dijemput masa sesuai, insyaAllah saya betul. Okey. Untuk orang di luar sana yang selalu nampak YB daripada jauh saja, katalah kalau dia orang ni nak tanya apa-apa soalan dengan YB ke kan, nak tanya orang kiri kanan segan, nak tanya direct macam mana caranya YB. Terutamanya belia-belia. Ya, betul. Sebenarnya saya ni mudah didekati. Sebab dia boleh tanya dan beramah mesra dengan saya di media sosial. Betul. Ya. Oh, kena tengok sana Ya. Sebenarnya saya mudah didekati. Boleh
tanya apa-apa soalan pun. Betul. Dan saya memang sebenarnya berinteraksi dengan pengguna media sosial ni daripada dulu lagi. Dan memang banyak soalan-soalan yang ditanya. InsyaAllah saya cuba jawab mana yang boleh saya jawab. Boleh di TikTok saya, IG dan juga Facebook saya. InsyaAllah selagi boleh saya akan cuba jawab apa kemusykilan pun, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi jangan risau, cari je dekat media sosial ada. Betul. Jadi yang mana jumpa dengan YB kita, jangan takut-takut YB Betul. Tegur saja, tak apa. Ya. Tapi tengoklah keadaan. Ya, kalau dah 4 Member pagi tengah tu, berlari ke, 4 pagi. 4 pagi. YB mana jadi je Tak tak? boleh lah. Lainlah pula. YB, kata-kata untuk anak muda kita. Nasihat orang kata kata-kata mutiara kita hari ni. Sebenarnya sekarang kita tengah fokus kepada pelaksanaan aktiviti atau program yang boleh menyuntik ketahanan dalam jiwa anak muda. Sebab cabaran yang perlu didepani oleh anak muda hari ini begitu berat dan juga mencabar. Kalau tak ada ketahanan dalam diri, saya risau mereka tidak mampu bersaing serta mendepani cabaran ini. Sebab itulah Kerajaan Negeri Pahang melaksanakan macam-macam program untuk bentuk ketahanan dalam diri mereka. Yang kita sebut tadi berkenaan dengan program cabaran mara lasak. InsyaAllah pada bulan depan retreat atau khusus jati diri pemimpin-pemimpin belia. Dan akan datang ini lebih banyak lagi program lasak sedemikian. Dan kita dalam proses menubuhkan Majlis Rekreasi Pahang. Majlis Rekreasi Pahang ini dinaungi sendiri oleh Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku dan Kebawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang. Yang mana aktiviti-aktiviti dalam Majlis Rekreasi ini adalah aktiviti lasak, sukan lasak, termasuk hiking misalnya, kayak. Dan setakat ini tahun lalu kita telah ke Nepal, mendaki Everest Base Camp. InsyaAllah baru-baru ni mereka selesai mendaki Gunung Kinabalu. Bulan 6 ini Majlis Rekreasi Pahang akan ke Gunung Tahan, mendaki Gunung Tahan. Dan mungkin bulan 9 atau bulan 10 kita ke Kilimanjaro, Tanzania. Yang tu tinggi 5,000 lebih meter. Jadi ini aktiviti-aktiviti yang dirangka di bawah Majlis Rekreasi Pahang ini untuk kita libatkan lebih ramai anak muda supaya terlibat dan menyertai program-program lasak ini untuk bentuk ketahanan diri mereka. Dalam banyak-banyak tu Gunung Tahan boleh. Boleh dekat Tanzania tu nanti saya fikir dululah. Boleh. Kalau training cukup saya rasa insya-Allah. Puncak Gunung Kinabalu baru ni kita punya pengarah sendiri pun sampai tawan saya tengok saya dapat maklumat. Dapat maklumat. Pengarah unit komunikasi strategik Pahang ni, saudara KA pun dia terlibat dalam program mendaki di Kinabalu baru. Dan Majlis Rekreasi Pahang ni juga yang menganjur program mara lasak di Ludong baru-baru ni. Jadi memang fokus Majlis Rekreasi Pahang ni untuk event-event lasak sebegini. Jadi untuk belia-belia muda sana, jangan segan silu, boleh saja. Kalau dia nak ambil tahu info-info akan keluar tu di mana lah biasanya page yang ada tadi. Majlis Rekreasi Pahang ini dalam proses penubuhannya. Kita sedang merangka. Nanti
kita akan ada satu perasmian. Ya. Perubahannya masa selepas tu boleh lah. Ya. Kita hebahkan pada seluruh Jadi rakyat Pahang. tunggu, jangan risau, tunggu. Selepas pelancaran nanti insya-Allah ada untuk anda. Ya, betul. Baik. Okey, kita pun dah sampai. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima YB kasih. untuk hari ni. Walaupun nak pergi berlari sanggup singgah sini sekejap Bawa kan. dia sekejap lagi. Baik, itu saja untuk hari ni. Ya, betul. Pencerahan yang sangat panjang lebar. Ya. Dan saya rasa sangat baguslah. Ya. Sebenarnya saya macam tak puas borak dengan YB. Mungkin kita Lagi sambung borak. lagi. Sambil berlari nanti borak. Terima kasih kepada terima kasih penonton-penonton Kali Sembang. Okay. Kerana terus menyokong Kali Sembang di YouTube, TikTok. Ada juga 2-3 yang viral juga ya. Saya macam takut je macam tu. Awak takut juga tak? Ya. Kan? Jadi Dia Kali Sembang ni dia aktif di platform mana? Di TikTok. TikTok, YouTube, Facebook. Paling aktif? TikTok. Paling banyak followers dia? TikTok lah. TikTok lah. Of course. TikTok. Sebab TikTok ni dia cut-cut yang mana poin-poin yang killer saja. I see. Nanti kita takut yang YB punya yang part killer mana, kita boleh cari Iman lah. Takut Iman dia dendam dengan YB ke apa, saya tak tahu kata. Saya dengan Iman ni tak selesai. Tak selesai. Kita yang tu kita akan buat live nanti. Kita akan buat live. Selagi pertarungan ulangan tu tak berlangsung, Tidak saya selesai. dengan beliau tak selesai. Dengar tu ya. Baiklah. Okey, untuk rakyat Pahang dengar cerita boleh dapat duit senang-senang. Boleh. Orang Pahang ni. Macam mana cara dia? Tiap bulan boleh dapat RM200 dekat Karya Anak Pahang. Pergi je dekat media sosial Karya Anak Pahang untuk tahu apa setiap bulan tema yang diberikan untuk anda menang RM200 dalam kategori fotografi dan juga videografi. Penulisan dalam tu lah. Ada sekali lah. Takkanlah gambar tepek sekeping tak ada tulis lah dah. Seni. Mana tahu kan? That's right. Okey, untuk dapatkan informasi tentang Kerajaan Negeri Pahang, boleh pergi ke Pahang Media. iya, kalau untuk nakal-nakal sikit dapatkan info-info politik Negeri Pahang, Boleh jumpa je. Tak. Boleh. Pahang Komedia. Pahang Media. Kan? Bukan dakwah. Iya. Dan juga jangan lupa tekanlah butang subscribe kat bawah tu. Dengannya gratis, percuma saja. Oh, gratis Gratis, guys. Baiklah, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain episod dengan tetamu yang lain pula. Okay? Iya, terima kasih banyak YB. Terima kasih, YB. Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi Kali Sembang. Kalau berani. Duduk sini. Okay. Assalamualaikum. Kali Sembang in the house, y'all. Kali Sembang, du-du-du. Kali Sembang, Kali Sembang. Kali Sembang, du-du-du. Du-du-du.